Peserta atau pelari-pelari 100 meter dan 400 meter sila semeja pemilihan peserta dengan kadar segera. Untuk memastikan pelajaran majlis perhatian tujuan bukan olahraga tahunan pada nanti, terdapat beberapa maklumat dan peringatan buat semua. Pertama, dimohon semua kontingent perbarisan untuk bersiap sedia dan mengambil tempat masing-masing. Kedua, diingatkan kepada semua murid agar bertanggung sopan dan menjaga tingkah laku sepanjang berlangsungnya majlis pada pagi. Ketiga, diingatkan kepada hadirin agar memastikan kebersihan sekitar kawasan stadium dalam keadaan terjaga. Keempat, diharapkan juga kepada para penonton yang hadir untuk memastikan keselamatan diri dan barang pribadi. Dan sebalik dan keprihatinan puan-puan dan hadirin akan menyempurnakan lagi majlis perhatian pada pagi. Terima kasih.